Kalau korang datang ke Semporna, aku cadangkan korang untuk singgah di Pulau Sibangkat ni. Tengok, punyalah cantik. Okey, tu dia. Okey, buah kelapa Pulau Sibangkat ni memang rasa lain sikit kata orang sini. Saya rasa memang sedap. Dan saiz dia pun besar. RM3. Jangan bagi tahu orang selalu RM5, sini RM3. Bila kami cakap kat penduduk sini kami nak minum air kelapa, nah sekali satu troli dia bawa datang ni. Minum air kelapa sambil tengok pantai yang cantik ni. Korang tengok ni, kelapa dia memang besar-besar weh. Orang Kedah panggil nyok. Kebetulan ada pula yang muka sama dengan orang dekat sini. Adik-beradik agaknya berpisah jauh. Punya cantik Pulau Sibangkat ni, dia mempunyai pasir yang sangat halus, sangat cantik, dan juga pemandangan kalau kata kita nak bergambar tu dengan pokok kelapa ni sangat cantik weh. Jadi sebab tu aku cadangkan korang kena datang dan singgah juga dekat Pulau Sibangkat ni untuk bersantai dekat sini. InsyaAllah one day kalau aku bawa family, memang aku akan bawa untuk singgah di Pulau Sibangkat ni lah. Antara chalet yang terdekat adalah Seaweed Chalet. Korang boleh tinggal kat situ, nanti boleh naik boat je datang ke sini. Kalau pandai berenang, boleh je berenang sampai sini.